yang baru lepas bersalin, orang yang bersalin scissor, urut di bahagian sini sangat-sangat sedap. Lepas kita dah tarik urat tu tadi, kita mesti kena relax. Urut di bahagian mana? Okey, mari. Kalau nak urut bahagian secara ni, kita kena duduk baringkan dia sebegini, and then ambil minyak, sapu minyak, and then sapu di sini. Urut di bahagian mana? Ini pelipat, atas pelipat. Okey, sini kita urut. Di bahagian tepi. Ini pelipat. Kita ada satu yang selalu saya lukis. Bulat sini kan? And then dia di sebelah sini. Sini urat seketika. Kalau nak urut, mesti kena urut sini. Tolak keluar ke sini. Cungkil urat seketika. Cungkil lagi urat seketika. Cungkil urat seketika. Cungkil urat seketika sampailah ke atas pinggul kita. Sini. Ini cara urutan relaxing. Okey, untuk orang yang sakit seketika. Mari, kita tunjukkan lagi sekali. Alright, ini pelipat. Okey, kita nampak pelipat kita yang nak. Alright, dah nampak pelipat. And then sebelah side luar. Kita tekan betul-betul di tepi tulang. Sini kita tolak. Tekan, tolak. Tekan, tolak. Tekan, tolak. Tak perlu kuat-kuat sebab urat sini apabila ditegang, bila kita tekan sedikit sahaja, dia sangat-sangat rasa current sampai ke hujung jari. Okey, urutlah sampai di bawah pinggul. Okey, kalau orang yang baru lepas bersalin, orang yang bersalin scissor, urut di bahagian sini sangat-sangat sedap. Kenapa saya kata orang yang beranak scissor selalu sakit seketika? Sebab kita akan cucuk epidural di bahagian pinggang, tulang belakang. Jadi di situlah ada kecederaan sedikit, and then saraf kita selalu terkepit di situ ataupun tegang kat situ. Jadi bila tegang kat situ, dia akan rasa sakit merayap sampai ke sini.